Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita atau di pusat pengajian kita, dan akan kita sambunglah fokusan kita dalam bab zakat ini. Kejap. Di mana kita pada kuliah yang lalu bab zakat tu kat apa? Anak pun lupa. Yang kedua kan. Pertama itu al-athman, itulah az-zahab wal fiddah, emas dan perak lah. Last hari tu ni zakatu al-an'am, zakat haiwan-haiwan ternakan. Ya. Merangkumi 3 haiwan berkenaan lah. Unta yang disebut sebagai al-ibil, lembu al-baqar, dan kambing lah asyad. Dan dari kalangan keluarga mereka lah. Ya. Unta tak tahulah apa keluarganya. Tapi kalau lembu, kerbau lah, al-jamus. Kalau kambing, biri-biri lah, ya. Al-mais. Kalau kambing syab, kalau biri-biri mais. Oh, tu Arab tak ada, tak boleh tanya Arab lah. Boleh tanya dia kalau tak sure perkataan. Sure ada tu Arab tu, boleh tanya direct lah. Baik, hari ni kita akan pergi ke zakat kesunya lah, atau harta zakat yang ketiga lah selepas al-asman, al-an'am. Yang ketiga ialah az-zuru' was-thamar atau was-thimar. Tu kalau ada dia boleh tanya mana yang lebih sahih, thamar ke thimar. Boleh dua-dua tu, thamar pun boleh, thimar pun boleh. Di mana itu plural lah. Zakatuz zuru', zakat tanam-tanaman. Zuru' plural kepada zar'un. Tapi nak belajar bahasa Arab dia kena main singular plural, kena main hak tu. Kalau main hak tu first level okey lah. Isim fi'il harah. Lepas tu plural singular. Singular plural, mufrad jamak. Mufrad musanna jamak. Apa lagi? Lepas 20 tahun main ya. 2 tahun basic lah. 20 tahun baru kira tak pakar pun boleh kuasai sikit lah, ya. Baik, zuru' mana tanam-tanaman lah daripada zar'un, thimar atau thamar daripada thamarun, ya. Mana buah-buahan lah, ya. Tanam-tanaman dan buah-buahan, ya. Dan memang disebutlah dalam buku-buku fiqh, memang ada babnya. Kadang-kadang disekalikan babuz zuru' was thamar, ya, bab tanam-tanaman dan buah-buahan. Kadang-kadang diasingkan, ya. Setengah buku mazhab Syafi'i disekalikan, dan setengahnya, terutama yang klasik, diasingkan. Satu babuz zuru', satu lagi babuz thamar, ya. Walaupun sama aja tanam-tanaman buah-buahan tu, saya sekalikan, ya. Kalau ada saya asingkan, saya buat tanam-tanaman buah-buahan, nak bagi nampak lah. Actually dia dalam skop zakat yang sama lah, ya. Baik, di mana pertama sekali definisi lah apa yang dimaksudkan dengan tanam-tanaman, apa yang kita tanam lah, ya, selain daripada buah-buahan. Segelintir ulama hanya betul-betul ambil tanam-tanaman yang merujuk kepada makanan ruji lah, al-qut awil aqwat, ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil staple foods. Kerana apa? Kerana lah hadis Nabi SAW yang disebut
Ya. Samarun wa tamarun. Tanam-tanaman dan tamar. Yang mana ia merujuk pada makanan ruji lah. Ya. Al-qut awil aqwa. Dan ini sabilah hadis Nabi SAW. Antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari. Di mana kata Nabi, la zakata fi habbin aw tamarin hatta yablugh khamsata awsuq. Tidak ada zakat bagi habbin, biji-bijian. Ya. Wa tamarin, dan buah tamar. Ya. Nabi sebut tamar tu. Tamar tu dikiaskan di atas makanan ruji lah. Ada yang betul-betul ulama yang tak menggunakan kias, dia kata tamar aja. Ya. Tapi kata-kata mengkiaskan tamar di atas makanan-makanan ruji lah. Gandum, beras dan sebagainya. Ya. Nampak? Jadi dia kata makanan ruji lah. Pasal jelas di situ Nabi sebut tamar. Biji-bijian tu ialah biji-bijian. Ya. Tapi nak sebut di situ sebut tamar. Adalah hadis sebut gandum? Tak ada. Gandum tak ada. Cuma dikiaskan makanan-makanan ruji tu di atas tamar lah. Ya. Dia lebih kurang macam dalam muamalat bab riba lah kan. Nabi sebut riba ni very straight to the point, literal dalam hadis Nabi 6 perkara aja. Az-zahab bil-zahab, fiddah bil-fiddah. Ya. At-tamar bil-tamar, al-bur bil-bur, macam mana hadis tu? Az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah, asy-sya'ir bil-sya'ir, al-bur bil-bur, at-tamar bil-tamar, al-milih bil-milih. Yadan biyadin, maslam bimislin, kan? Sampai habislah hadis tu. Di mana Nabi sebut 6 ni je. Ya. Yang tak guna qiyas dia pakai 6 ni lah. Az-Zahiri umpama Al-Imam Ibn Hazm, sebelum tu Al-Imam Daud Az-Zahiri. Hak letter-letter pun ada juga. Al-Imam Mustana'ani tu pengarang buku Subulus Salam tu. Di mana dia tegah dalam buku tu al-haq, yang betul dia kata tarjir riba fi hadhil asnaf faqat. Riba hanya ada dalam 6 benda ni saja. Dia tak guna qiyas lah. Ya. Tapi kata-kata dia guna qiyas. Apa-apa sahaja yang termasuklah konteks 6 item ni termasuk ribawi lah. Di mana 6 item ni dia klasifikasi kepada dua kategori kan. Satu mata wang, satu lagi makanan ruji. Mata wang merujuk pada emas dan perak yang Nabi sebutlah hadis itu. Yang kedua makanan ruji yang Nabi sebut tamar, barley, gandum dan juga garam. Ya. Pasal itu basic food pada waktu itu. Jadi samalah hadis ni pun Nabi sebut tamar aja, walaupun Nabi tak sebut makanan-makanan yang lain. Tapi dia melihat kepada illah. Sebab tu zakat ni dia dua side. Satu ibadat, satu dia muamalah. Ya. Adalah serta-serta perkara kerana dia melibatkan harta yang more ataupun dia lebih ataupun boleh diberikan ilah lah kepadanya. Ada ilah tu kan. Ya. Sebab tu dia banyak flexibility dalam bab zakat ni. Dia tak betul-betul fix lah dalam banyak hal. Ya. Boleh bagi ilah, boleh bagi analogi. Nabi sebut tamar, maka dikiaskan ke atas tamar makanan ruji lah. Ya. Jadi hak very straight tu dia kata biji-bijian dan makanan ruji. Lain pada tu tak wajib. Ya. Nampak? Al-khudru tak wajib. Apa al-khudru? Vegetable. Sayur-sayuran. Tuan-tuan tanam kangkung ke, bayam ke, kata tak wajib. Ya. Al-fakihah, buah-buahan tak wajib. Apa buah-buah pun tak wajib. Tamar tu memanglah buah, tapi dia buah makanan ruji. Adapun buah-buah yang tak melibatkan ruji, yang orang makan hanya once a while, buah apple ke, buah delima ke zaman dulu kan, dia tak wajib lah. Ya. Apa dia? Durian. Durian jauh lah, tak ada tanah Arab. Ya. Dan itu pendapat majoriti para ulama sebenarnya, termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Ya. Tufah contohnya, apple tu memang tak wajib lah. Ya. Baik. Jadi zakat buah-buahan. Zakat saya sebut buah-buahan tadi.
Zakat tanah tanaman dan buah-buahan, betul lah. Jadi zakat biji-bijian dan zakatuz zuru' wasimah, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Dah sebut betul term dia tu. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Itu bab dia. Ya. Biji-bijian al-hub, bukan hub, hab. Salah sebut. Hub kasih sayang. Hab plural dia habub, maksudnya biji-bijian lah. Ya. Apa-apa buah boleh panggil buah, bukan buah. Apa-apa tanaman lah yang berupa bijian, maka wajib dizakatkan lah. Dia panggil zawatul habub, tanam-tanaman yang ada biji-bijian lah. Pasal Nabi sebut dah, la zakata fi habbin, tidak ada zakat pada biji-bijian. Nabi sebut biji-bijian tu, ya. Jadi yang berunsurkan biji-bijian lah memang diwajibkan zakat lah, ya. Jadi nak sebut biji-bijian tu hab, perlu dah habub. Samar buah-buahan lah. Apa-apa buah yang merujuk kepada makanan ruji itulah, ya. Baik. Kemudian dalil persyaratan dia lah. Dalam Quran memang Allah Taala sebut spesifik lah, ya. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Baqarah 267, di mana Allah Taala kata ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, ni infakkanlah, ya, min thayyibati ma kasabtum, daripada apa yang baik daripada kamu, apa yang kamu perolehi, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi. Itu merujuk kepada tanah-tanaman lah yang merangkumi biji-bijian dan buah-buahan, ya. Dan hadis Nabi adalah beberapa hadis Nabi. Salah satunya yang saya sebut itulah hadis Abu Sa'id yang banyak digunakan pakai dalam buku-buku fiqh klasik baik, moden baik, di mana dengan jelaslah Nabi sebut tentang zakat dua item itu. Satu biji-bijian, satu buah-buahan lah, tamar lah, yang merujuk kepada makanan ruji dan yang dikiaskan di atasnya. Pasal ulama bukan hanya mengkiaskan di atas makanan ruji. Ada yang very straight to the hadis, dia kata biji-bijian dan tamar sahaja. Makanan ruji pun tak wajib. Tapi itu very minority dan tidak dimuktabarkan. Kata-kata mewajibkan biji-bijian dan makanan ruji, ya. Takat tu je. Dan sebagainya lain dia kias lagi apa-apa sahaja tanam-tanaman yang boleh disimpan lama lah, ya, yang boleh dikeringkan, ya. Dan lebih penting lagi boleh disukat atau ditimbang. Ala kulli hal, kalau melihat kepada item, dia adalah dalam buku-buku fiqh dia punya item-item tertentu. Macam buah-buah pun ada khilaf, buah ni kena, buah ni tak kena, macam tu lah, ya. Tapi ala kulli hal makanan ruji kena, ya. Dan buah-buahan dalam konteks itu. Kalau buah-buahan dalam konteks selain makanan ruji, tak payahlah, tak perlulah, ya. Baik ni kita tanam buah rambutan lah, durian lah, dia tak ada, banyak mana ada pun. Melainkan kalau diniagakan lah, macam harta-harta yang lain lah. Tapi tak mungkin lah kita tanam tanaman termasuk buah-buahan untuk makan saja. Tanam 10 hektar daun bayam, nak makan saja. Hari-hari makan bayam. Mesti biasanya orang cucuk tanam ni for the purpose of business. Dia memang nak berniaga, ya. Tapi zaman-zaman dulu memang orang lebih bercucuk tanam, atau sebahagian mereka bercucuk tanam memang untuk sara diri lah. Di mana kalau item yang disebutkan oleh Rasulullah dan dikiaskan di atasnya, maka wajib lah. Tapi selain daripada itu, banyak mana pun tak wajib, ya. Macam zakat-zakat yang lain lah, ya. Mana tak disebut sebagai zakat. Of course lah, yang sepakat ulama ia tidak diwajibkan zakat, ataupun yang khilaf. Ada yang sepakat, ada yang khilaf. Sepakat tu emas, perak, ya. Secara umumnya buah-buahan dan tanaman, makanan ruji and so on, macam haiwan apa semua tu. Ada yang tak sepakat. Tak sepakat macam madu. Kerja dia memang cari madu untuk disimpan dan dimakan. Hari-hari makan madu. Banyaklah bertong-tong ada lah. Kena zakat ke tidak? Macam itu ulama kata tak kena zakat. Kalau dia meniaga, kenalah zakat perniagaan, tu lain. Ini kalau dia memang cari, simpan untuk dia punya personal purpose, tak wajib.
Majoriti lah, walaupun segelintir kata wajib. Ya. Bukan soal banyak sikit. Ya tak? Sama dengan yang kita pernah bincang sebelum ni, macam barang yang dipakai lah. Awak ada baju banyak mana pun kena zakat, mahal mana pun kena zakat. Tak kena. Pasal benda yang kita guna, once kita guna, dia termasuk dalam konteks tidak diwajibkan zakat lah. Termasuk mah perhiasan tu lah. Asalnya mah perhiasan ni memang macam tu juga konteks dia. Ya. Ada banyak mah pakai, tak wajib zakat. Dan buku-buku fiqh klasik. Cuma sekarang lah majoriti atau rata-rata telah mewajibkan, termasuk yang standard hari ni lah, tempatan baik, global baik. Ya. Tak apalah yang tu, ala kulihat ada skop-skop tertentu. Dan ada yang sepakat tak wajib zakat lah. Betul tak? Nampak? Guna ke, simpan ke, tak wajib zakat. Termasuk setengah harta-harta yang baru lah, yang tidak terlibat dengan perniagaan. Apa harta yang kita ada banyak tapi kita tak guna dan tidak niagakan juga. Contoh bagi satu anak tak nampak ada. Barang kita semua kita guna kan. Dalam rumah ada benda kita tak guna, guna semua kan. Tak tahu lah tuan. Payah juga nak bagi contoh. Tapi ada harta yang sepakat zakat, ada yang khilaf zakat, ada yang sepakat tidak zakat lah. Yang tak zakat ni kebiasaan yang tidak dinaskan dan tidak dikiaskan. Tak boleh bagi contoh, tak apa, janji faham prinsip dia. Prinsip penting tu ya. Baik. Jadi itulah hadisnya, hadis Abu Sa'id. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain. Hadis yang merujuk kepada kadar zakat dalam Quran tak ada lah. Allah Taala cuma sebut tentang pensyariatannya sahaja. Tapi dari sudut kadar nak dizakatkan, adalah hadis Nabi, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar contohnya, bukan hadis Abu Sa'id tadi lah. Nabi kata tidak ada zakat pada biji-bijian dan tanah-tanah buah tamak hatta yablugh, nak tak baca habis dia kan, sehingga dia sampai khamsata ausuk, 5 gantang. Ausuk plural atau jamak atau banyak kepada wasak. Wasak satu gantang. Gantang Inggeris cakap apa? Mana tak ingat. 5 gantang, satu gantang berapa cupuk bukan, satu gantang 4 cupuk betul. Satu gantang dia panggil sok. Bersamaan dengan 5 cupuk, khamsatu amdad. Arba'atu amdad, 4 cupuk. Betul-betul saya. Satu gantang 4 cupuk lah. Ya, cupuk-cupuk ni maksudnya 2 genggam tangan orang di masa. One handful of a man dia panggil. Ya. Kafu ar-rajuli al-mu'tadil. Kafa ar-rajuli al-mu'tadil. 2 tapak tangan seorang lelaki yang sederhana. Ya. Baik. Jadi ni satu cupuk. Pak ni satu gantang. Ya. Jadi satu gantang 4 cupuk. Kalau 5 wasak ni bukan 5 gantang. Anda cakap 5 gantang dia. Satu wasak dia Nabi kata tak sampai tak wajib zakat dalam bab tu melainkan 5 wasak. Wasak ni jamak ausuk, jamak 5 ausuk. 5 ausuk ni jamak kepada wasak. Satu wasak berapa gantang? Anda pun lupa sekejap. Anda cakap 5 gantang dia, bukan 5 gantang. 600 gantang sebenarnya. Tapi satu wasak tu berapa? Anak pun lupa. Jap. Mana tadi? Jap. 5 wasak wajib zakat, satu wasak berapa cupuk lah. Dia 5 wasak tu 600 gantang. 600 bagi 5 berapa? 600 bagi 5 berapa? 600 pula, 60 gantang. 60 gantang bagi 5 apa? Kejap, anda cek kejap.
Kitab Zakah. Zakatu al-kharij min al-ard 415. Sorry saya silap. 5 wasak, 5 ausuk. 1 wasak 60 gantang. 60 kali 5 tu betul. 60 kali 5 apa? 300 gantang. Ya. Nampak? Nabi kata la zakat fi habbin aw tamrin hatta yablugh khamsata ausuk. Tak wajib zakat pada biji-bijian atau buah tamar melainkan jika dia sampai atau mencucah 5 ausuk, 5 wasak. Khamsata ausuk. 1 wasak 60 gantang. Jadi kalau 5 kali 60 300 betul? 200. Berapa tadi? 60 kali 5 berapa? 300. Salah satu mi'ah so'. 300 gantang lah. Ya. Nampak? Jadi itu kadarnya lah. Ya. Kalau padi contohnya, suka ambil lah. Boleh tak pakai berat? Boleh kalau berat tu memang bertepatan dengan sukatan, boleh. Agak-agak kalau 300 gantang padi, berapa berat dia? 50 kilo. Maka kita bolehlah guna kilo. Ya, hatta zaman-zaman dulu bahkan disebutlah sebagai buku fiqh mazhab Syafi'i, termasuklah mata Abi Syuja', memang dia sebut 5 ausuk tu bersama dengan 1600 kati dengan kati orang Iraq. Ya. Macam itulah dia sebut. Mana dia sebut? Ni dia. Qadaruha alfun wasitu mi'ah ritlin bil Iraqi. Qadar 5 wasak ni, dia sebut wa nisabuz zar'i wath thimari khamsata ausuk. Ya. Nisab tanah-tanaman dan buah-buahan, maujuk yang tertanduk kepada zakat itulah. Makanan-makanan, tanaman atau buah-buahan yang maujuk pada makanan ruji tu, dia mesti 5 ausuk. 5 ausuk ni dia kata kalau waktu itulah 1600 kati dengan timbangan Iraq. Ya. Nampak? Agak-agak kalau 300 gantang padi berapa kilo? Cek sekejap. Dalam majlis agama memang dia sebut ni. Kalau kita cek dia mesti ada punya zakat padi. Tengok zakat padi. Zakat padi Selangor. Ni ada. Tak buka lama web. 1306 kilo Selangor punya. Ni 2024. Sekarang tak tahu lah. Kalau ikut RM RM1 20 sekilo. Tak tahulah dia ikut kadar berat mana ni, padi mana kan. Tapi ni nisab padi Selangor. Ya. Sama je kot negeri lain kot, betul tak? Pasal nisab ni dia ikut berat. Dia ikut sukatan. Jadi mana ada beza? Tak tahulah. Kerana pemilihan jenis padi tu lain-lain. Mana padi negeri lain? Zakat padi Selangor je ada ni. Mana Kelantan? Tapi ni zakat kalau tu tanah untuk makan lah. Kalau berniaga, dia zakat berniaga lah.
Ada orang tanam padi untuk makan saja. Tak ada, saya ingat. Atuk saya dulu pun memang tanam padi. Ya. Tapi dia sewa tanah orang. Dia sewa tanah orang, dia tanam padi. Lepas tu dia ada rumah padi. Betul tak Ustaz? Zaman-zaman dulu ada rumah padi. Atuk saya ada, atuk belah mak saya ada, atuk belah bapak saya pun ada. Rumah padi. Lah ni tak ada Ustaz. Tak ada dah ni. Pandai Ustaz. Dia panggil baluh kan. Saya depan rumah saya ada baluh. Baluh tu tempat simpanan padi sebab depa tanam padi. Depa ambil dulu depa nak makan, lebih tu depa jual. Yang depa nak makan depa simpan dalam baluh. Depan rumah Ana ada baluh. Rumah atuk Ana dekat belah bapak Ana pun ada baluh. Lah ni tak ada dah baluh Ustaz. Tak ada dah. Tanah kosong pun tak ada. Dulu memang ada tanah lapang, tanah moyang kita orang. Ada tanah pokok, mangga lah apalah, kalau ni tak ada belaka dah. Naik rumah belaka dah. Ya. Ala kulli hal, itu kadar zakatnya lah ya. Itu bukan kadar zakat, itu nisab. Nisabuz zakah, dia panggil dalam bahasa Inggeris minimum threshold. Tapi nisab zakat banyak itulah. Kadar zakatnya pula, anda sebut kadar zakat tadi, itu kadar nisab zakat, bukan kadar bayaran zakat. Ya. Untuk nisab zakat itulah 5 ausuk bersamaan dengan 300 gantang lah. Salah satu mi'ah so'. Adapun kadar zakat dia, dia ada 2 situasi lah. Pertama 1/10, dia panggil al-ushur. Satu lagi separuh daripada 1/10, nisful ushur. Ya. Bergantung kepada kadar penyiraman kita lah. Kalau kita siram sendiri, maka dia nisful ushur. 1/10 bagi 2. Ya. Kalau kita tidak menyiraminya, maka dia mesti 1/10. Ya. Yang disebut sebagai al-ushur. Dia panggil tenth and half tenth. Ya. Pasal apa begitu? Pasal ni memang ada hadis aja lah. Quran tak ada lah, tapi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Nabi kata fima saqatil as-sama' wal uyun aw kana athariyan fal ushur wa ma kana suqiya bin nadah fa nisful ushur. Nabi kata apa-apa merujuk pada ni lah, tanam-tanaman kita yang diwajibkan zakat ni, kalau dia disiram oleh langit, ya, it is watered by sky, mana hujan lah, raining, maka ataupun Nabi kata al-uyun, uyun ni air mata air, mungkin hujan tak ada tapi dia ada aliran ataupun ni, maksudnya kata irrigation, maksudnya ada salur air dia lah, air paip dia, air lalu. Kita tak siram, memang ada apa dia panggil, perairan saliran ke apa, yang mana macam sekarang kan daripada laut dialirkan, kita tak siram lah. Ya. Ataupun dalam hadis tu Nabi kata atharian ni hujan pun tak, perairan atau saliran pun tak ada, tapi memang dia tanah lembap, ada air bawah tanah, kita tak perlu siram lah, tak perlu jaga dia, kita tanam aja pun dia tumbuh sendiri. Ya. Maka yang jenis begitu, maka zakatnya 1/10 lah. Yalah. Tapi kalau kita yang siram, maka dia separuh daripada 1/10, which is ada keringanan lah. Apa beza kita siram, kita tak siram? Kita tak siram pasal tak keluar apa-apa kos untuk siram tu. Kita kos untuk jaga apa gitu gini, itu tak dikira, masih kena 1/10. Ada khilaf lah, tapi dia bergantung kepada siram atau tidak, kerana hadis sebut macam tu. Ya. Tapi kalau kita siram, 1/2 daripada 1/10 lah. Pasal kalau kita tak siram, dia tak keluar tenaga, tak keluar cost of course dalam bab tu. Tapi kalau kita siram, zaman dulu kalau siram kena beli. Ya. Memanglah tanah tak banyak sangat kan.
tak salah banyak sikit tu. Tapi kalau kadar yang wajib di zakat, tapi dah kita tanah kita siram sendiri, maka kurang sikit lah dia punya kewajipan dia tu. Betul tak? Kena beli alat untuk siram, ya, boleh ada kita upuh orang siram, ya. Memanglah kadang tanaman ni ada penjagaan-penjagaan tertentu, tapi hak nombor satu siram lah, siram, betul tak? Lagi satu, makanan ruji ni dia bukannya nak jaga macam tumbuh-tumbuhan atau yang lain, betul tak? Ada jenis tanaman ni memang kita kena jaga dia 24 jam. Okey lah, ada setengah tak ada, tanam aja, once a while je. Ya. Itu dia punya kadar zakat lah, ya. Jadi nisab dia 5 ausuk, 300 gantang atau dengan timbangan yang setara dengannya, dan dia punya kadar zakat dia tu 1/10 ataupun setengah daripada 1/10. Menurut kepada hadis itu, ya. Nampak? Isyarah, orang dekat nak isyarah. Dah ulama berbeza-beza adakah penetapan ini khusus nisab zakat tu lah, adakah dia tahdid atau takrib. Ya. Dalam syarak ni, dalam semua keadaan dia ada tahdid. Tahdid ni determination, memang fix. Satu lagi takrib. Takrib ni hanya estimation. Apa? Ya. Mana dia lebih kurang lah. Tidak betul-betul bedok Arab kata. Nak kata ibadat dulu, kita pernah sentuh macam jarak untuk qasar semayang kan. Ya, 2 marhalah. 2 marhalah ni kalau kita tengok buku-buku, ada kata 86 km, ada kata 84 km. Ya. Ada ustaz kata 80 km. Pasal zaman dulu mana ada kilometer? Dia pakai batu, mile. Bunyi batu. Batu tu pun bukannya ada penanda. Setiap satu batu letak penanda. Setiap satu batu letak penanda. Tak, dia pun main estimate je. Ya. Skoda 6,000 langkah, dia satu batu. Dan langkah orang ni ada kecil, ada besar. Betul tak? Jadi masafah ni dia lebih kepada takrib, bukan tahdid sebenarnya. Lainlah kalau kita tarik tali, ukur sosok, siap ada penanda, zaman dulu. Tak ada, sekarang pun tak begitu. Dia tak penanda batu 1 km, 2 km. Tuan-tuan pernah ambil tali ukur tak? Betul-betul tak 1 km? Mungkin ada lebih senyekar, kurang senyekar. Betul tak? Mana ada betul-betul kalau jarak. Begitu juga dengan timbangan atau sukatan. Dia boleh jadi tahdid, takrib juga, estimate aja. Maksudnya lebih kurang sedikit tak apalah. Ya. Di mana ada ulama kata tahdid, maksudnya dia betul-betul kena 60 gantang, 300 gantang, dan mesti ikut ni Arab punya sukatan lah. Dia panggil sukatan Madinah, dia panggil. Cupok Madinah. Betul-betul waktu. Dr. Asni dia pernah buat dapat geran kot untuk buat kajian tentang penetapan zakat ni, sukatan ni. Ikut Madinah punya ni lah, Madinah punya apa, cupok. Adakah wajib kita ikut cupok punya sukatan ataupun boleh dengan sukatan-sukatan yang lain yang hampir dengannya? Dia akan balik kepada prinsip asal. Adakah cupok ni dia takrib atau tahdid? Kalau kata tahdid, masuk kena ikut hak Madinah. Zaman Nabi dulu kena cek cupok zaman Nabi dulu bagaimana fizikalnya. Ni keluasan dia apa gitu, supaya menghasilkan ni benda yang ditimbang tu. Okey, mana betul. Tapi kalau setengah ulama yang kata takrib, ya tak? Cupok kita cupok Madinah lah, beza sikit lah. Lainlah kalau cupok Madinah pesan ni, cupok kita pesan ni, tak boleh lah. Tapi kata-kata cupok kalau lebih kurang maka tak apa, tak tertakluk
atau wajib kita ikut betul-betul cupok pada zaman Rasulullah. Tak perlu kita kaji cupok Nabi tu keluasan dia macam mana, belak kita. Itu tahdid dengan takrib. Di mana ulama daripada dulu memang ada khilaf. Nawawi setengah buku dia kata tahdid it was determined. Betul-betul kena ikut cupok zaman Rasulullah lah. Betul-betul kalau satu gantang, betul-betul satu gantang zaman tu. Lepas tu ada kajian nak kaji ni besar mana cupok zaman dulu. Ya. Sebagian buku lain dia kata takrib pula. Dia kata penetapan cupok ni dia takrib, dia maksudnya tidaklah betul-betul macam tu. Lebih kurang cupok macam tu okeylah. Macam kita tadi lah, jarak jamak qasar 2 marhalah. Betul-betul 86 km ke? Tak, mungkin 86, mungkin 90, mungkin 80. Bagi orang yang pegang 2 marhalah lah. Tapi Syafiq dia pegang 1 marhalah aja kot. Okey lah tu. Ada orang tak ada marhalah. Asal pergi musafir mana-mana, pergi KL jamak qasar dah. Saya ambil orang mudah sekali, dia kata. Senang dia gitu. Kalau ikut Zahiri 5 mil je, 5 batu kali dengan 1.2 km, tak sampai 10 km jarak kosah lah dah. Okey lah tu. Bab zakat ni lah, biji-bijian atau tanah-tanaman. Biji-bijian ni kita tak terlibat sangat kot. Biji-bijian ni orang tanam ke kacang atau seumpamanya. Dia ada contoh biji-bijian ni, tapi nama-nama kod Arab lah. Di mana saya pun tak tahu. Melainkan saya kena translate. Apakah ChatGPT ke Gemini ke translate baru tahu. Kita biji-bijian tak apa ni sangat kot. Tapi Arab dia banyak biji-bijian tertentu. Sekejap Amsalul habub. Nak cek je. Amsalul habub allati tajibu fiha zakah. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak tanya zakat pelik-pelik lah, tu lah jawab nanti kan. Zakat ni dia very straight to the point sebenarnya. Mana ada masalah dalam-dalam sangat buat zakat ni. Kita lah kan, sekarang ni mana ada isu sangat zakat. Zakat tak ada isu. Dia terseumpama isu-isu yang lain. Kena kira isu bab semayang, bab puasa lagi banyak pada isu zakat ni. Zakat ni dia banyak straight to the point. Memanglah ada khilaf tentu, tapi dalam konteks hari ni dia tak banyak permasalahan sangat. Zakat perniagaan yes. Tapi dari sudut kaedah tak ada masalah sangat. Cuma dari sudut kepelbagaian zakat tu lah, harta-harta zakat tu. Ada tanya apa tak? Ada soalan? Ada soalan Syafiq? Tanya sikit. Tutup lah. Sebab penat dah. Ada soalan? Punya banyak isu Zamilah ni tak ada soalan. Harga tanaman? Itulah. Kita tak ucuk tanam. Nak tanya apa ya? Ni contoh biji-bijian lah. Pertama gandum. Gandum of course ada biji-bijian, dia makanan ruji je. Dia staple food, di mana wajib zakat lah. Bali, syair, dia makanan ruji. Kemudian salt. Ini anak tak kerti.
Sult ni bahasa Arab lah. Naw' min asy-sya'ir. Sejenis bali juga. Kemudian rus, berah. Berah dia biji-bijian, dah pernah sama dia makanan ruji. Jagung, zurrah. Jagung Jagung wajib zakat jagung. Jagung ada khilaf. Sebagai ulama kata tidak wajib. Sebagai ulama kata wajib. Mazhab Syafi'i wajib jagung, kata silap ana. Hatta Nawawi pernah membincangkan, ana pernah baca, jagung ni adakah dia wajib zakat setelah dibuang pulu dia, apa dia bang? Dalam tu panggil apa Ustaz? Pulu. Kelantan panggil, dialek bahasa standard panggil apa? Pulu. Batang jagung tu lah. Adakah dizakatkan dengan disukatkan tu untuk zakat di kita sukat? Adakah dengan batangnya atau dengan isinya sekali? Di mana sebarang kata dengan batang dia. Kita sukat tu dengan batang dia. Ada kata dengan biji dia, kita buang biji dia. Di mana kata-kata berpendapat, tengok makanan tu disimpan bagaimana. Kalau kita simpan dengan biji dia, maka kena biji dia. Kalau kita simpan dengan buah dia, kena dengan itulah isi dia, maka kena isi dia. Ya. Di mana kata-kata jagung ni dia disukat sekali dengan dia punya tu, sebab dia disimpan dengan benda tu. Betul tak? Ya. Tapi ada juga yang kata zakat mesti setelah dibuang biji dia. Tengok kaedah penyimpanannya bagaimana. Kalau kita simpan dengan biji, dia biji. Kalau kita simpan dengan ni, kalau kita buang biji dia, kita simpan, maka dengan biji dia. Dia kena tengok kaedah penyimpanan. Ya. Kalau padi, padilah. Tak wajib kita buang kulit jadi berah. Ya, dia tengok kaedah simpan tu bagaimana. Ya, hak asal dia tu. Kalau biji atau kacang tu memang kita simpan dengan buang kulit, maka dizakat dengan buang kulit. Ad-dakhan, skoi. Apa skoi? Tu apa tak tahu. Al-faul, kacang parang. Al-adas, ni ada dalam buku-buku fiqh al-adas. Al-adas ni kacang dal lah. Ini biji-biji yang macam ni, kekacang-kekacang ni memang wajib zakat lah menurut majoriti para ulama, termasuk standard mazhab Syafi'i. Cuma banyak kita tak kenal kan kekacang-kekacang ni, selain daripada kita bukan para petani, sebab kita pun tak ada kepentingan lah dalam bab kekacang-kekacang nak baca. Ada nak baca buku pasal kekacang ke? Ya. Ni kita rempah ratus wajib zakat. Dia termasuk dalam biji-bijian. Ya. Al-Kazirah, ada banyak tuan, tak perlulah kita tahu. Dalam Kifayatul Akhyar pun ada sebut biji-bijian tertentu. Anak pun tak apa kenal. Okey, ada soalan? Tak ada, berhenti lah. Ya. Kelapa sawit tak ada zakat. Kelapa sawit dia bukan dia bukan buah-buahan, dan dia bukan buah-buahan, dia bukan makanan ruji, dan bukan buah-buahan dalam konteks tu. Tak semua buah-buahan yang kena zakat. Ya. Buah-buahan yang kena zakat ni, dia pertama yang merujuk kepada makanan ruji lah. Yang kedua yang boleh disukap, boleh masuk dalam cupak. Pasal apa apple tak dizakatkan? Pasal pertama dia bukan makanan ruji. Yang kedua la yukal, dia tidak disukap. Boleh ditimbang tapi dia tidak disukap. Asal kepada zakat ni sukap. Makanan ruji dan sukap. Kerana disebutkan di atas hadis Abu Sa'id Habbin au Tamrin itulah. Ya. Nampak? Makanan ruji, sukap, tahan lama, itu sifat dia. Biasa makanan ruji dia tahan lama lah. Ya. Tapi sukatan tu antara mekanisme atau instrumen untuk menentukan zakat tu tidak. Di mana buah sawit, mana suka, tak suka. Of course lah dia bukan makanan ruji. Biji kalau tanam 10 hektar kelapa sawit tak kena zakat. Selagi mana dia tidak diniagakan, tanam saja kan nak makan kelapa sawit. Hari-hari makan kelapa sawit. Tak apa, makan lah. Atau dia proses buat minyak untuk dia simpan sendiri, tak wajib. Macam zaman dulu dia ada tanah beberapa ekar, tanah pokok kelapa, dan dia buat minyak kelapa.
buat minyak kelapa sendiri. Arwah nenek anak, dia tak beli minyak kelapa masa tu, minyak sawit masa tu mahal kan. Sekilo masa tu RM1.20 kot masa anak kecil-kecil kan. Yang paket-paket tu tak beli. Arwah atuk anak atau nenek anak dia goreng sendiri. Minyak kelapa tu, oi bergejar-gejar ustaz. Tapi kita budak-budak syok apa tu? Makan tahi minyak tu. Oh, syok betul. Lepas mak kita ada tapi minyak, tahi minyak yang dah ada dekat kuali tu, dia dalam bekas kita makan sedap betul. Ya tak? Tak apa, as long as dia untuk kegunaan diri sendiri. Jadi sawit kalau tanah untuk sara hidup lah kata untuk makan lah, bukan untuk berniaga ke apa, maka tak kena zakat. Whatever tanaman apa. Ya. Kalau dia ada kebun kemudian disewakan kepada orang, itu kena zakat lah. Zakat nego lah. Ya, zakat perniagaan lah tu. 2.5%. Ada orang dia ada kebun, dia sewa kat orang. Macam Tokir Rasa Mas kan. Sebagian kebun kelapa sawit dia sewa kat orang. Ya. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i itu haram tu. Sewa kebun untuk dapat hasil. Dia model dia boleh sewa tanah aja. Ataupun usaha sama. Ya tak? Pokok aku punya, kau tolong jaga. Hasil kongsi sama-sama. Ya, musyarakah tu boleh. Tapi kalau kita bagi sewa kebun untuk dia uruskan dan dia dapat hasil, dia bayar kepada kita sewaan bulan-bulan fix, itu haram lah. Menurut majlis para ulama bahkan hak standard mazhab Syafi'i. Ya. Siapa benar sewa kebun macam ni? Dia tak sama dengan pajak buah-buahan, itu lain ya. Pajak dusun durian ke apa sebelum musim kita dah bayar siap-siap, nanti waktu musim kita mari ambil, kita bayar lebih, kita bayar lebihan. Itu haram lah, itu oro. Yang majoriti memang kata haram jenis sewa kebun macam tu. Itu bukan sewa kebun, itu memang beli buah. Pajakan sebelum musim atau di awal musim macam tu, itu bukan sewa kebun, itu beli buah. Dia ada dua, satu sewa kebun, satu beli buah. Sewa kebun ni maksudnya saya ada kebun, saya sewakan pada orang, bayar tetap setiap bulan. Tapi kebun tu dia take over lah, dan dia ambil hasil bulan-bulan. Macam Tokir Rasa Mas buat tu kan. Ya. Majoriti pun kata haram, tapi segelintir kata harus macam tu. Dia bukan beli buah, dia sewa kebun. Di mana dia sewa kebun, kebun tu dia jaga apa gitu ini kan. Dia berbaja apa semualah, dia semua dia buat. Cuma memang dia sewa tu niat dia memang untuk dapat hasil daripada pokok yang telah sedia ada. Ya. Itu dia panggil sewa kebun lah tu. Atau boleh juga sewa pokok untuk dapat buah. Itu lain. Ijaratus syajarah lis samar. Itu babnya. Sewa pokok untuk dapat buah. Termasuk juga sewa kebun. Sewa kebun tu memang kita ada kebun. Sewa kebun ni kalau sewa tanah saja tak ada masalah lah. Itu bukan sewa kebun, tu sewa tanah. Ini dia sewa tanah dengan pokok sekali. Sewa kebun lah. Tapi memang purpose dia untuk dapat buah. Tapi dia jagalah kebun tu, dia taruh baja and so on. Tak boleh juga tu sebenar. Pasal apa? Pasal bayar sewa dia fix. Tapi kalau dia buat kongsi hasil, musyarakah tak apa. Kebun tu aku punya, pokok tu aku punya. Kau jaga, betul tak? Taruh baja ke apa ke, upah orang apa itu ini. Hasil kongsi sama-sama, itu boleh. Itu musyarakah. Ya. Nak kata dulu-dulu dia panggil musakak lah. Musakak ni ada tuan tanah punya pokok, dia tukang siram. Ya. Jadi musakak tu satu bentuk musyarakah juga. Ala kulli hal jenis macam tu dibolehkan. Ya. Memanglah sebahagian kata tak boleh. Setahu saya majoriti lah. Tapi standard mazhab Syafi'i tak boleh juga gitu. Boleh lah gitu. Hak tak boleh ni sewa bayar fix. Sewa kebun tu boleh. Tapi mesti secara usaha sama lah. Mana hasil dia tu mesti kongsi sama-sama. Dia tak boleh bayar boleh fix macam tu. Ya. Tapi kalau mereka duk buat zaman buah-buahan ni, itu beli buah. Dia bukan sewa kebun.
Dia tak cara kebun tu kan. Betul tak? Dia nak buah aja. Memang sebelum musim dia bayar berapa-berapa. Contoh dia ada 2 ekar durian. Okey. Nanti musim nanti saya nak. Okey. Berapa? 10,000. Dia bayar 22,000. Nanti bila sampai musim nanti dia datang lagi 8,000 dah akan ambil semua. Itu dia punya subject matter dia memang buah. Which is dia termasuk dalam beli buah yang belum masuk. Ya. Bai'us samar qabla buduwi as-salah. Which is boleh kata haram lah. Ya. Mungkin adalah yang mengharuskan, tapi kata-kata majoriti bahkan hampir keseluruhan para ulama memang mengharamkan lah. Ya. Jadi ada beza tu, sewa kebun dengan beli buah. Beli buah ni boleh kata-kata haram klasik sekarang. Ibn Taimiyah apa kata haram, tapi yang ini majoriti kata haram, tapi segelintir kata haram macam Ibn Taimiyah. Jadi hak macam Tauqir Rasmah buat tu, kalau ikut Ibn Taimiyah haruslah. Kalau ikut mazhab Syafi'i haram. Kebun dia tak boleh sewa bayar fee macam tu. Dia mesti di atas dasar perkongsian, hasil kongsi sama-sama. Ya. Jadi pasal apa macam mazhab Syafi'i tak benar? Pasal dia kata masih ada goro lah. Buah tu kalau tak jadi dia bayar sewa saja-saja, rugi dia. Dia tak boleh memanfaatkan kebun. Dia pun dah keluarkan kos tapi hasil tak dapat. Jadi dia kata ada goro, dah boleh penyewa boleh tanggung kerugian. Sebab tu dia mengharamkan. Majoriti kata haram. Ya. Tapi Ibn Taimiyah kata boleh. Pasal apa kata boleh? Pasal dia guna kias lah. Ya. Upah penyusu untuk susukan anak kita harus. Dia guna kaedah tu lah. Kita upah orang untuk susukan anak kita. Ya. Harus. Majoriti kata harus. Jadi dia kata kenapa yang dia kata haram? Konteks sama aja. Ini ada goro juga. Ya tak? Kadang-kadang dia bagi susu sikit, kadang dia bagi susu banyak. Kita bagi upah fix. Adakah kita bagi upah susu berdasar kepada susu yang disusukan? Tidak. Jadi sama dia kata. Tapi saya tengok yang muda-muda pun banyak juga yang kata haram. Hatta yang pro Ibn Taimiyah pun dalam bab ni tak setuju. Tapi ada khilaf lagi lah. Tengoklah macam mana. Tapi kalau yang pajak-pajak buah tu tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh buat pajak dengan confirm kita nak beli. Itu dia jadi akad. Tapi kita boleh buat perjanjian dalam konteks wa'ad boleh. Maksudnya saya janji nak beli. Sebelum musim saya bayar 22,000, tapi itu bukan beli, itu cuma janji nak beli. Dia panggil wa'ad, promise. Ya, macam tu boleh. Tapi dia tak boleh wajibkan lah. Dia tak boleh mulzim. Dia mesti ada option untuk dia beli atau tidak. Okey, saya bayar 2,000, nanti lagi musim nanti saya nak beli. Okey, sampai musim dia datang. Kalau dia nak beli, dia beli. Kalau dia tak nak beli, sudah. Itu dia panggil wa'ad lah. Dia tak beli lagi. Betul tak? Kalau dia bayar, confirm dia nak, itu belilah. Itu dah dikira akad. Walaupun dia saya tak beli lagi. Dia kira beli dah. Pasal awak memang confirm nak benda tu. Tapi kalau awak sekadar berjanji nak beli, itu belum akad lagi. Tapi mesti ada option nak beli atau tidak. Jadi dia tengok buah. Kalau okey dia beli, kalau tak okey dia tak beli. Tapi orang tak asyik pula begitu. Orang nak soh betul tak? Bayar 2,000, nanti datang bayar lagi, ambil lah. Jadi tak jadi belakang kira. Ya. Dia panggil hamil jidiah. Kalau buat hamil jidiah boleh. Ya. Janji nak beli ya, dengan membayar sedikit wang. Sampai masa kalau kita nak beli kita beli, kalau kita tak beli kita tak beli. Mesti ada option lah. Ya. Boleh. Okey lah tu. InsyaAllah ta'ala. Ya. Next nanti kita pergi pada zakat yang lain pula lah. Itulah zakat rikas. Ini very simple one. Dan tak related dengan kita pun. Rikas ni ialah zakatu al-mal al-matfun fil ard. Zakat harta yang tertimbus atau tertanam di dalam bumi. Di mana zaman-zaman dulu tuan, kalau kita dapati ada harta di bawah tanah kita atau di dalam kawasan kita, maka ia milik kita. Ya. Pasal tanah tu kita punya. Adapun sekarang dia ada undang-undang tertentu, akta tertentu, pakai nama tertentu. Di mana harta-harta sebegini kita jumpa, ia boleh jadi milik kerajaan. Ya. Hatta pencari harta-harta lama tu kan banyak kat, macam di Melaka apa gitu gini kan, dia cari harta-harta lama tu kan.
Itu pun dia kena mohon lesen. Dia tak boleh semata-mata buat kerja tu. Menjadi satu kesalahan lah. Dia mesti minta juga kebenaran, ada lesen-lesen tertentu untuk puak-puak awak buat kerja macam ni. Pasal harta-harta yang macam ni, ialah dia kerja cari barang lama di kawasan hutan ke apa gitu gini. Hatta di Sungai Melaka pun ada pun duk cari jumpa tembikar-tembikar yang jadi antik jual, ada harga tu. Bahkan ada yang boleh buat duit lah. Dulu memang harta-harta yang dalam kawasan kita, tanah kita memang milik kita lah. Tapi lepas ni dia ada akta tertentu, undang-undang tertentu, tuan-tuan kena tengok balik. Which is bukan milik kita lah. Belakang rumah Ustaz Amram, dia jual rumah 10 kilo. Bukan dia punya. Itu kerajaan punya tuan lah. Ya. Apa dia? Ya. Alamak. Dia diam tak tahulah. Yalah. Okey, di mana harta karung ni dia 1/10 lah. Ya. Dan dia tak ada haul. Dia nisab saja. 1/10. Awak jumpa je, ya. Capai nisab 85 gram emas, wajib keluarkan. Tak payah tunggu setahun. Tunggu setahun habis duit tu, habis emas tu. Walaupun apa sebagai ulama kata tak ada nisab juga. As long as awak jumpa emas dalam tanah awak dalam konteks rikas atau harta karung, harta tertimbun begini, awak wajib keluarkan zakat. Walaupun awak jumpa sikit lah. Itu Hanafi. Hanafi dia kata sikit pun kena zakat. Kemudian ma'adin ni bahan galian lah, selain daripada emas dan perak lah yang ada dalam bumi kita, macam besi, macam minyak atau seumpamanya. Jadi ni ada khilaf lah para ulama, sebahagian mewajibkan, sebahagian tidak mewajibkan. Mazhab Syafi'i dan seterusnya majoriti ulama tidak mewajibkan al-ma'adin. Pasal apa? Tidak ada nas. Adapun yang mengharuskan dia menggunakan kaedah qiyas. Ala kulli hal, al-ma'adin kebiasaannya dia menjadi barang dagangan lah, yang mana ia tertakluk kepada harga, kepada zakat perniagaan. Jadi tak ada isu lah bab tu. Kemudian anak haiwan ni dia cuma tak ada haul lah. Dia macam keuntungan perniagaan. Keuntungan perniagaan dia tak ada haul. Once tuan-tuan berniaga, bukan berniaga, keuntungan pelaburan. Once tuan-tuan melabur, tuan-tuan dapat untung lebih daripada nisab atau capai nisab, tuan-tuan wajib terus keluarkan zakat tanpa haul. Kata-kata zakat ni dia perlu haul di samping nisab lah. Nisab semua ada nisab. Ya. Cuma haul khilaf lah. Cuma haul ada yang wajib haul, ada yang tak wajib. Yang tak wajib 3 saya sebut dia dulu kan, dekat awal. Pertama, nitaju al-bahaim, anak-anak haiwan yang baru lahir. Anak haiwan ni dia tak ada haul. Kita ada 100 ekor kambing. Kita ada 30 ekor kambing, tak wajib zakat. Pasal kambing 40 ekor. Tapi 30 ekor kambing kita tu tahun tu beranak sampai 50 ekor, maka wajib zakat. Tak payah tunggu haul. 6 bulan kambing kita dah beranak lebih 40 ekor, wajib zakat tu. Faham tak maksud saya? Anak haiwan ternakan tak wajib tunggu setahun, tak wajib haul. Once dia beranak cukup bilangan nisab, terus zakatkan. Itu satu, ni aja bahan nataij al-bahai. Yang kedua ialah ni dipanggil ribhu at-tijarah. Keuntungan daripada perniagaan kita, khusus pelaburan lah. Bila kita dapat hasil cukup nisab, cukup nisab, maka kita tak payah tunggu haul. Ya. Beli saham bulan 1. Ya, 1,000. Saham pun naik. Bulan 2 jual, dapat untung 50,000. Bayar zakat. Tak payah tunggu setahun. Ya. Nampak? Tapi kalau tak masuk nisab pun, dia campurkanlah pendapatan kita setahun, cukup nisab atau tidak. Tapi pelaburan tu sendiri, kalau dia capai nisab, straight away kena zakatkan. Ya. Dua kan? Satu lagi apa? Kedua tu je. Anak pun lupa. Anak haiwan ni, dan itulah rikas. Betul lah 3 rikas. Jadi anak haiwan ternakan, keuntungan pelaburan. Kemudian yang ketiga ialah
inilah rikas ni apa. Okey tu. Ada yang tanya apa lagi? Tak ada, cukup lah. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak apa nama pesan pada malam ni. Next kita sambung. Habislah bab-bab harta zakat tu. Kadar zakat saya go through aja next kuliah nanti. Kerana kita dah kongsi dalam skop-skop harta zakat tu, kita dah sebutlah zakat emas perak berapa kadar dia, apa itu ini. Kita go through saja. Kemudian yang lebih penting atau yang akan kita hurai lebih panjang lebar lah pada kuliah akan datang ialah asnafuz zakat. Type of zakat receivers. Orang yang layak menerima zakat ni siapa? Di mana kalau ikut dalam Quran ada 8 lah. Dan kita akan hurailah satu persatu insya-Allah pada masa akan datang. Qul azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita atas kafarah dan surah Nas.